Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Kenapa begitu ramai atlet muda Malaysia yang suatu ketika dahulu digelar harapan negara, tiba-tiba hilang dari radar? Adakah mereka sebenarnya tidak cukup bagus? Atau sistem yang gagal menyokong perkembangan mereka? Mengapa fenomena ini berulang-ulang walaupun kita sudah melihat kes yang sama sejak bertahun-tahun dahulu? Dan persoalan paling besar, adakah kita sedang mensia-siakan bakat generasi muda kita sendiri? Menurut laporan dan pandangan beberapa pakar sukan tempatan, fenomena atlet muda yang hilang selepas menyerlah bukanlah sesuatu yang baharu, malah ia sudah menjadi satu pola yang membimbangkan dalam ekosistem sukan negara. Kita sering melihat atlet remaja muncul dengan prestasi luar biasa di peringkat sekolah, MSSM, atau kejohanan junior antarabangsa. Namun apabila memasuki fasa senior, prestasi mereka mula merosot dan akhirnya lenyap tanpa kabar berita. Antara faktor utama yang sering dibangkitkan ialah tekanan yang terlalu tinggi terlalu awal. Ramai atlet muda ini diberikan label harapan negara seawal usia belasan tahun. Pada satu sisi, ini mungkin memberi motivasi, tetapi pada sisi lain, ia juga boleh menjadi beban mental yang berat. Apabila prestasi mereka sedikit menurun, kritikan mula datang, keyakinan jatuh, dan akhirnya mereka hilang arah dalam kerjaya. Selain itu, isu pengurusan dan perancangan karier juga menjadi penyumbang besar. Tidak semua atlet muda mempunyai sistem sokongan yang kuat dari segi jurulatih, psikologi sukan dan pengurusan jangka panjang. Tanpa pelan pembangunan yang jelas, ramai atlet hanya bergantung kepada bakat semata-mata. Apabila berdepan dengan persaingan lebih tinggi, mereka mula ketinggalan. Satu lagi faktor yang tidak boleh diabaikan ialah kecederaan. Dalam banyak kes, atlet muda yang terlalu dipaksa untuk mencapai prestasi tinggi dalam tempoh singkat akhirnya mengalami kecederaan serius. Tanpa pengurusan kecederaan yang baik, kerjaya mereka boleh terjejas secara kekal. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara latihan, rehat dan pemulihan. Dari sudut lain, terdapat juga isu disiplin dan gaya hidup. Apabila atlet mula mendapat perhatian, populariti dan mungkin sedikit ganjaran kewangan, ada yang gagal mengurus kehidupan mereka dengan baik. Tanpa bimbingan yang betul, fokus mereka terhadap latihan boleh terganggu dan prestasi mula merosot sedikit demi sedikit. Namun begitu, kita juga tidak boleh menuding jari sepenuhnya kepada atlet. Sistem pembangunan sukan negara turut memainkan peranan besar. Ada pandangan yang mengatakan bahawa sistem kita terlalu fokus kepada kejayaan jangka pendek berbanding pembangunan jangka panjang. Atlet muda diperah untuk menang segera, tetapi tidak dibina secara berperingkat untuk kekal kompetitif dalam jangka masa panjang. Menurut analisis pakar, peralihan dari peringkat junior ke senior adalah fasa paling kritikal dalam kerjaya atlet. Di sinilah ramai yang gugur. Persaingan menjadi lebih sengit, tahap fizikal dan mental yang diperlukan jauh lebih tinggi, dan jika atlet tidak bersedia sepenuhnya, mereka akan ketinggalan. Malangnya, tidak semua atlet mendapat sokongan yang cukup dalam fasa ini. Dalam konteks Malaysia, cabaran ini menjadi lebih kompleks kerana faktor sumber dan struktur. Tidak semua sukan mempunyai kemudahan, dana dan kepakaran yang mencukupi. Ini menyebabkan pembangunan atlet menjadi tidak sekata. Ada yang mendapat sokongan penuh, tetapi ada juga yang terpaksa berjuang sendiri. Menurut kami di Nadi Sukan, fenomena ini perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak boleh disederhanakan sebagai kegagalan individu semata-mata. Ia adalah gabungan pelbagai faktor tekanan mental, kecederaan, sistem latihan, sokongan dan juga budaya sukan itu sendiri. Jika kita terus melihatnya secara terpisah, masalah ini akan terus berulang. Apa yang diperlukan ialah perubahan pendekatan.
Kita perlu memberi lebih penekanan kepada pembangunan holistik atlet bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga mental, emosi dan perancangan kerjaya. Atlet muda perlu dibimbing, bukan hanya didorong untuk menang. Mereka perlu diberi ruang untuk berkembang secara semula jadi tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, kerjasama antara jurulatih, persatuan, keluarga dan pakar sokongan perlu diperkukuhkan. Atlet tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam sistem yang kompleks. Dengan sokongan yang betul, potensi mereka boleh dikekalkan dan dikembangkan ke tahap tertinggi. Akhir sekali, persoalan besar kembali kepada kita semua, adakah kita benar-benar bersedia untuk membina atlet jangka panjang atau kita hanya mahu kejayaan segera? Kerana selagi mentaliti ini tidak berubah, selagi skim kita akan terus melihat bintang muda muncul dan kemudian hilang begitu sahaja. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah anda setuju bahawa sistem adalah punca utama atau atlet sendiri perlu dipersalahkan? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Terima kasih, jumpa lagi.